tingkatan 5 dulu ambil kelas sains, pindah tingkatan 6 kelas sastra, tiba-tiba jumpa For Life tahun 2008, ciput cerita B-Cell and all that tadi kan. So sangat boring. Saya lah, masih Prof tak dengar. So tak minat dan tak nak ambil tahu. Lepas tu 2011 kenal balik pun sama, masih lagi sihat walafiat alhamdulillah. So pada tahun 2019 bulan 10 kebetulan awal tahun 2019 tu saya berlaku insiden pasal keuangan saya sebuah company ni tutup dan saya tak ada kerja lah. So selama 1 tahun tak ada kerja. Hujung tahun 2019 kita dikejutkan dengan COVID. So people are talking about the ecosystem. So saya start cari balik ecosystem ni, jumpa balik For Life. Alhamdulillah kebetulan masa setahun ni yang tak kerja ni rajin sikit pergi masjid surau. So masa pergi masjid surau ni orang cakap vaccination ni apa ni? Apa panggil? Vaksin COVID lah. Vaksin ni kan orang cakap macam-macam kan, dia ada itulah, ada inilah dan sebagainya lah, itu ni. So I decide untuk tidak mahu menyucuk diri saya. So apa yang saya buat adalah saya call balik, saya cari kat Instagram, jumpa saya punya upline. So saya beli start dengan 2 botol dulu. Tapi malangnya kena juga COVID. Tapi kena tu berbeza dengan orang lain. Orang lain jatuh flat, saya masih lagi boleh jalan-jalan, boleh bangun-bangun, cuma dia rasa saya tak ada. So after 2 days saya walafiat dan saya share dengan family saya. Alhamdulillah dalam family saya dalam 6 orang selamat bahu kiri dan kanannya sampai hari ini. Dan lubang hidung saya pun masih lagi dara, tak ada kena cucuk kiri kanan. Dan alhamdulillah menggunakan produk sampai ke hari ini. Yang keduanya bapak saya malangnya, bapak saya suntik. Sebab dia seorang yang patriotik. So apa yang berlaku pada dia selepas disuntik kali ketiga, betul? Kebetulan masa tu, ni bukan politik masa tu Perdana Menteri ketika tu Datuk Dr. Mahathir. So bapak saya sangat sayang pada Dr. Mahathir ni. Dr. Mahathir kata suntik lah apa ni semua kan. Jadi dia pun pergi suntik. So what happened, dos yang ketiga sampai ke hari ni bapak saya Parkinson yang sangat teruk sampai mengacau, bahasa kasarnya he lost his brain. Saya guna ayat tu until today. So dalam seminggu yang lepas adik-beradik hantar kat rumah saya. That's why saya lambat. Patutnya saya join ni awal pagi tadi. So saya terpaksa mengurus bapak saya dulu. So dia lost everything. So saya start bagi balik PF ni pada bapak saya. Adik-beradik ramai, 17 orang. So macam-macam kepala. Hantar kat rumah sana dia sumbat ubat. Hantar kat rumah sana dia bagi apa tu sauda, dia bagi madu and so on. So apa berlaku pada bapak saya seminggu yang lepas sangat-sangat menyedihkan. Dia dah tak kenal saya, dia dah marah saya, maki saya every single day. Bangun pagi-pagi lempar barang dan sebagainya. I feel so bad. So hari Rabu minggu lepas saya beli produk yang kita dapat apa tu starter kit kan, guna apa TF starter tu kan. So dalam tu ada ada Revida sticks dan saya tambah dengan 2 botol Revida. Alhamdulillah hari ini pagi tadi dia memang flat, tak boleh bangun tapi dia dah kenal. Oh Apit, ayah dekat rumah you ke? Dia kata ayah dekat rumah ayah for the past 5 days. Oh alhamdulillah, dia kata dia boleh bercakap. So memang rumah saya sebab for the past 1 year, 2 year ni adalah waktu yang menyedihkan pada saya. Ironinya, bapak saya lah yang perkenalkan produk ni pada saya pada tahun 2008. Dan saya reject produk ni dan hari ni sedih pula saya. Hari ni saya terpaksa meyakinkan dia untuk makan produk. Dia sebab dia tak sedar dia tak nak makan, dia refuse. Saya cakap cuba bau Revida ni. Bau sedap tau Revida ni, bau dia tu memang sedap. So sekarang ni dia minum Revida, Masya Allah kak, bahaya, kena sorok. Sebab satu botol tu 170, sekali diminum tu dia tak ingat dunia, macam diminum 100 plus. Sedapnya Kan, memang sedap. So kepada orang yang kenal hari ni, saya sarankan anda orang bertuah, you are the chosen one untuk kenal produk ni. Kalau tak minat pun tak apa, ambil ni sebagai ilmu dulu. Kan, mana tahu mungkin lagi 10 tahun macam bapak saya, you perlukan produk ni. Mana tahu. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. terima kasih.